Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang berhormat Dr. Mujahid Rawa Ahli Parlimen Pai Buntak, Jawatan Kuasa PAS Pusat, Ustaz Fauzi Timbalan Suruhjaya, Saudara Rahman Ramjan yang di-Pertua PAS Kawasan, seluruh pimpinan PAS Kawasan Nibong Tebal, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Ketua Urusan Ulama, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Sekali lagi kita dapat bertemu di tempat ini. Hari itu bertemu malam, Kang, kita ceramah petang. Petang pun tak apa, malam pun tak apa. Saya semalam di Kangak Perleh bersama dengan Tamrin Tun Ghafar Baba. Dia masih UMNO. Naik atas pentas PAS, maki UMNO supaya orang tolak UMNO. Ini perkara pelik hadis sekalian berlaku lah ni. Kemudian pagi tadi sampailah tengah hari, saya berada di Ipoh untuk program memperingati Allahyarham Ustaz Fadil Muhammad Noor. Buat ucapan penutup di situ habis waktu Zuhur, dan petang dapat bersama dengan tuan-tuan. Malam ini di Pai Buntak, tak apa lagi yang saya duk seriau, duk berata, duk melengung, tak larat ni esok. Esok nak kepung gebeng di Pekan Penuh, di Kuantan. Nak pergi dengan kapal terbang, tak ada jadual dia. Maka terpaksa pergi dengan kereta lah malam ni. Pakai tidur dalam kereta je lah. Kerana esok program pagi. Hadirin sekalian semua, kita sekarang begitu bekerja kalau sibuk kerana kita memanglah nak menuju ke Putrajaya. Hadirin yang dihormati sekalian, di Pulau Pinang ini kita Pakatan Rakyat sudah memerintah. Mereka kata orang Melayu tak kuat dalam kerajaan. Nak bagi kuat, salah satunya kita kena menangkan semua calon-calon PAS di Pulau Pinang ini. Mungkin kita akan bertanding 6 Dewan Undangan Negeri, iaitu Bayan Baru, Bayan Lepas, Matang Pasiak, Tasik Gelugok, Penaga, Matang Berangan, Sungai Dua, Sungai Aceh. Lah ni kita dalam kerajaan Pakatan Rakyat, PAS ada 1, Matang Pasiak, Keadilan ada 3, UMNO ada 11. Tu yang dia rasa besar. Beliau akan datang, hadirin sekalian, barangkali UMNO tinggal 2. Lain tu semua kita akan penuhi tempat itu. Sama ada Melayu, orang Islam daripada PAS ataupun Keadilan. Maka pada waktu itu, cara pandangan umum, orang boleh melihat kerajaan ini lebih seimbang. Sekarang ni pun hadirin sekalian, sebenarnya kepada orang Melayu tidak berlaku apa-apa kekurangan dibandingkan dengan kerajaan BN dulu. Tetapi canang seperti disebut oleh yang berhormat Mujahid tadi ni, kalau tak jahat bukan UMNO. Mereka tak sentuh langsung tentang misalnya peningkatan pembiayaan hal-hal agama Islam di Pulau Pinang. Peningkatan yang begitu tinggi daripada 12 juta dalam masa 4 tahun kepada lebih 60 juta. Ini langsung tidak pernah disentuh oleh penceramah-penceramah UMNO. Kerana mereka sendiri, hadirin sekalian, dulunya walaupun banyak dalam Dewan Undangan Negeri, tidak dapat menyediakan peruntukan yang tinggi kepada hal ehwal Islam.
Begitulah juga hal sekolah agama rakyat. Walaupun mereka ramai dalam Dewan Undangan Negeri dulu UMNO, tetapi mereka pak turut kepada Tun Mahathir. Bila sekat bantuan sekolah agama, Pulau Pinang pun sekat. Mereka tak kata apa. Buat apa ramai UMNO duduk dalam Dewan kalau mereka jadi pak angguk kepada Kursukun? Ini jarang kita dengar di Pulau Pinang ini mereka cerita. Tetapi hadirin sekalian, rakyat makin lama makin lihat, termasuk di sebelah Tanjung sendiri, misalnya untuk menyediakan kubur orang Islam, kerajaan negeri beli tanah orang Cina di Jelutong dan nak dijadikan perkuburan orang Islam. Artinya tanah Cina dibeli untuk dijadikan, kita kata, perkuburan orang Islam, dibeli oleh kerajaan negeri yang jumlahnya lebih daripada 30 juta. Tapi semuanya ini tuan-tuan tak boleh dengar lah dalam warta berita RTM. Sebab RTM ni cukuplah orang tua-tua tengok, sebab dia rehat tunggu mati. Anak-anak muda ni tengok internet lah. Kalau duk tengok situ bodoh sampai ke mampus. Hadirin sekalian, saya tidak mau sentuh banyak hal-hal Pulau Pinang. Sebab kita duk ceramah dah hampir setiap malam. Kalau bukan saya, Ustaz Mujahid pun orang lain, kita sentiasa memberi penerangan. Dan isu perkauman yang cuba dimainkan di Pulau Pinang ini, akhirnya mereka patah, serangan mereka semakin patah di tengah jalan. Kita dari sekalian, alhamdulillah, sambutan kepada perjuangan kita makin hari makin hebat. Dulu bukan PAS tak kuat, PAS ni kuat sejak dulu. Kita biasa memerintah secara sorang Kelantan dan Terengganu. Tak ada parti lain lagi boleh merintah sorang. UMNO tak pernah merintah sorang. Dia bersama dengan Perikatan, kemudian Barisan Nasional. PAS secara bersendiri berjaya memerintah dua buah negeri, Kelantan dan Terengganu, sejak tahun 59. Artinya parti yang begitu kuat. Tetapi hadirin sekalian, untuk mengambil alih pemerintahan pusat, kalau dulu Seri Perdana, sekarang ni Putrajaya, pada pandangan umum orang tak nampak PAS boleh memerintah Seri Perdana atau Putrajaya. DAP pun macam tu. DAP kuat. Dia dapat memungut undi pilihan raya lebih daripada 1 juta. Tetapi DAP seorang nak ambil Pulau Pinang pun tak berupaya. Keadilan pun serupa kalau pergi berseorangan. Tetapi bila berlaku pakatan, hadirin sekalian, hasil yang kita lihat tahun 2008, 5 buah negeri jatuh. Rakyat sekarang dah nampak bahawa pakatan boleh ambil alih Putrajaya. Kalau sebelum itu orang tak bercakap soal nak ambil alih pemerintah, sebab orang tak nampak. Kalau satu parti PAS saja pergi ke sorangan, maka sekarang orang nampak Putrajaya boleh bertukar tangan. Bila keadaan ini, hadirin sekalian, memanglah UMNO berada dalam keadaan cacing kepanasan. Dia nak lawan cara hujah pembangunan, dah tak boleh. Rasuah dan penyelewengan kebelakangan ini, kalau dulu hadirin sekalian, misalnya kalau Lim Kit Siang dedahkan penyelewengan Bank Bumi dalam isu BMF, orang boleh kata ini Lim Kit Siang ni Cina cemburu kepada institusi Bumi Putra untuk tolong Melayu. Orang boleh main isu perkauman, pendedahan-pendedahan penyelewengan dibuat oleh pembangkang. Tetapi mutakhir ini penyelewengan didedahkan oleh Jabatan Audit Negara. Bila daripada Jabatan Audit Negara, hadirin sekalian, ia dapat dilihat oleh rakyat, ini bukan soal cemburu mana-mana parti memerintah. Ini adalah soal keuangan negara, bagaimana diuruskan. Audit negara yang mendedahkan teropong 1,900, kerajaan beli dengan harga 46,000. Audit negara dedahkan MFC, pinjaman untuk belah lembu, dia buat benda lain.
Jadi benda-benda ini bila audit negara membuat pendedahan, hadirin sekalian, maka sama ada parti UMNO ke MCA ke apa parti pun tak boleh mengatakan pihak pembangkang mengada-ngadakan cerita. Sebab itulah wibawa pemerintahan semakin hilang. Hadirin yang dihormati sekalian, bila kita nampak gelombang rakyat dah mula nak menyokong kita, cara mereka nak pertahankan diri dengan hujah dah tak boleh. Akhirnya mereka atur penipuan, manipulasi. Di antara yang mereka buat sekarang ini ialah menimbulkan isu perkauman yang amat sangat. Isu pembangunan mereka dah tak boleh guna. Dia main isu perkauman. Kita lihat misalnya Datuk Seri Nizar, dia bercakap secara umum, buat apa pelit kereta beli dengan harga sampai 500,000 juta. Masa itu dia tak tahu pun itu adalah dibeli oleh Sultan Johor. Tetapi dimain oleh media supaya orang marah kepada PAT, kononnya telah lawan dengan raja. Padahal UMNO dengan raja ni mereka hadirin sekalian cukup baik. Di Kelantan tu sampai mereka nak tabal raja lain. Bahkan dalam parlimen masa bahas isu Raja Ibrahim Ali kata, saya sebenarnya layak jadi Sultan Kelantan. Tapi oleh kerana media belah mereka tu hadirin sekalian, mereka mainlah isu-isu begitu. Mereka cuba main sentimen. Sentimen inilah yang kita perlu kena jawab. Kerana ianya bukan ada asas. Kalau Pakatan Rakyat menang, DAP lah akan jadi Perdana Menteri. Habis orang Melayu. Ini dah Mujahid jawab dah tadi. Saya tak perlu lebakkan perkara itu. Tapi dia main isu-isu seperti ini rupa. Misalnya saya berucap, setiap tahun menjelang merdeka, isi kandungan ucapan saya itu tidak lari jauh. Saya soal pejuang-pejuang kemerdekaan, sejarah negara perlu ditulis mula. Misalnya kalau disebut pejuang kemerdekaan, kita hormati Tengku, kita hormati Datuk On. Tapi hendaklah sama diceritakan pejuang kemerdekaan itu Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Datuk Ahmad Bustamam, orang yang memperjuangkan lawan British, Tok Janggut, Mat Kilau, Mat Saleh, Rosli Dobi dan sebagainya. Ini semua pejuang-pejuang kemerdekaan. Mat Indra semua sekali lah. Dia exploit cerita itu, meletakkan bahawa timbalan Presiden PAS menyokong komunis. Lari jauh daripada apa yang kita ucap. Sampai ke peringkat mereka buat gambar-gambar saya ni pakai topi bintang 3. Saya tak apalah, dengan Mujahid sekali. Dia pun komunis juga. Tak apa lagi Mujahid, Tuan Ibrahim Tuan Man. Ini serangan-serangan yang dibuat begitu kerana mereka tak boleh lagi, saya kata tadi, hujah pembangunan, hujah yang lain. Dia main hujah-hujah emosi seperti itu. Sehinggalah bekas tentera, bekas polis buat report terhadap ucapan saya itu lebih daripada 1000 report. Cukup berat. Sampai ke peringkat percubaan untuk membakar rumah saya. Dicucur dah pintu pagar. Ancaman SMS. Ancaman yang berbagai-bagai. Bunuh lah, macam-macam lah, nak simbah asid pada keluarga, macam-macam ancaman. Dalam keadaan serangan-serangan begitu, Ketua Bahagian Pencegah Jenayah jadi ahli PAH. Ahli PAH semua hidup, Datuk Fauzi Syafiee. Ini yang UMNO garu tempat tak kata kan ni. Garu gini. Lah, awak pula dah. Kerabat kita pula, iaitu Badan Kebajikan dan Angkatan Tentera ni. Semalam saya masa ceramah di Padang Cepedak, saya tanya Kolonel Nazari, dah berapa orang dah ahli kerabat? Dia kata sudah melebihi 33,000 kerabat yang menyokong, NGO mereka yang menyokong Pakatan Rakyat ini. Dia kata menjelang pilihan akan datang, kalaulah pilihan berlaku lepas raya ni, ahli kerabat akan melebihi 50,000 insya-Allah. Bekas-bekas tentera. Artinya serangan yang mereka buat kepada kita bahawa kita ni menyokong komunis dan sebagainya,
untuk melarikan bekas polis, bekas tentera, supaya jangan menyokong kita nampaknya patah di tengah jalan. Lebih patah lagi bila perbicaraan kes saya ini bermula minggu lepas. Jadi bahan lawak. Ni teruk hadirin sekalian. Tuan-tuan kalau hadir itu syok dengar. Bekas polis yang buat laporan itu India, Ibn Nathan. Saya ingat dia ni pun tak siapa tulis report kat dia, dia sign. Ya, saya agak lah. Bak tanya dia, bila ditanya oleh peguam kita, Bukit Kepung di mana? Selangor. Peguam kita kata, tu Kepung. Kemudian kamu dengar tak ucapan Encik Muhammad Sabu? Dia kata, tak. Kamu tahu dia hina pasukan polis ni daripada mana? Daripada utusan. Hadirin sekalian. Kemudian peguam kita bawa keratan akhbar utusan yang dibekalkan oleh pendakwa, bawa report polis tu suruh dia baca, bawa juga ucapan saya yang ditulis dalam perkataan oleh pihak polis yang beri kepada pihak peguam negara lah. Dibaca semua itu. Kita lihat hadirin sekalian, banyaklah malam ni saya sambung sikit cerita hak tu. Tapi memang lawak. Bila ditanya dia, kamu menuduh Muhammad Sabu menyokong komunis, menghina polis. Ada tak dalam ucapan Muhammad Sabu yang tertulis yang kamu baca tadi perkataan komunis? Tak ada. Kenapa kamu tuduh dia? Saya boleh dakwa kamu sekarang kerana memfitnah Muhammad Sabu. Kamulah fitnah Muhammad Sabu, bukan Muhammad Sabu memfitnah polis. Setuju ke tidak? Setuju. Hanifah ulang lagi, jawab biar elok ni. Ni soalan ni penting ni lah mahkamah ni. Beri peluang pada dia lagi. Kamu kata Muhammad Sabu menghina polis kerana menyokong komunis. Sekarang dalam kamu baca tadi, Muhammad Sabu tidak berucap, tak sebut pun perkataan komunis. Kamu boleh didakwa kerana memfitnah Muhammad Sabu. Setuju atau tidak bahawa kamulah yang memfitnah Muhammad Sabu, bukan Muhammad Sabu fitnah polis? Setuju? 2 kali tanya, 3 kali tanya setuju. Bila dia kata begitu, hadirin sekalian, akhirnya dia beritahu kepada hakim, Tuan Hakim, ayo tarik baliklah ini kes. Sabu is my brother. Kemudian kamu mengatakan Muhammad Sabu menghina yang di-Pertuan Agong, iaitu menyokong komunis dan menghina pasukan polis. Bila berlaku peristiwa Bukit Kepung ini? Tahun 50. Tahun 50 Malaysia dah ada ke belum? Belum. Kalau begitu yang di Pertuan Agong ada atau tidak waktu itu? Tak ada. Bagaimana kamu mengatakan Muhammad Sabu hina di Pertuan Agong? Tuan Hakim, tarik baliklah ini kes. Inilah hadirin sekalian, kesian. Oleh kerana dia merayu berkali-kali supaya kes itu ditarik dan memohon maaf kepada saya di luar mahkamah, saya buat sidang akhbar bersama Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya tak akan saman bekas polis itu. Saya maafkan dia. Cuma utusan Melayu tetap saya saman. Utusan Malaysia. Saya kaya lepas ni insyaAllah. Siapa tak kawan dengan saya rugi. Saya nak sebut inilah manipulasi yang mereka main menjelang pilihan raya. Isu raja, isu komunis. Ada seorang lagi budak daripada Pulau Pinang. Siapa nama tu tahulah. Dia bawa dalam majlis tertutup pegawai-pegawai kerajaan ni. Sebelum dia berucap, dia akan kata tak boleh rakam ucapan dia, tak boleh apa semua. Sebab dia nak beritahu benda-benda yang cukup penting. Dibawa dan katanya dikawal oleh polis. Dia buat taklimat ceramah kepada pegawai-pegawai kerajaan, termasuk di Jabatan Agama Islam Wilayah. Dia beritahu tentang adanya mesyuarat dulu nak jadikan Malaysia negara Kristian oleh padri-padri DAP. Kemudian dia buat report polis. Bila buat report polis, Muhammad Sabu datang memujuk dia nak bayar RM1 juta supaya report itu ditarik balik. Aku nak bayar RM1 juta. Ini cara dia bawa sekarang ni. Dan Muhammad Sabu bercakap dengan dia,
Mak Sabu sanggup makan babi bersama Lim Guan Eng. Selain dia tak mau berunding dengan pemimpin UMNO, dia sanggup makan babi dengan Guan Eng. Ni budak ni dibawa merata sekarang ni. Artinya UMNO cukup desperate. Kerana mereka terpaksa guna unsur-unsur fitnah yang begitu berat untuk mereka menarik terutama pegawai-pegawai kerajaan supaya mempercayai apa yang dicakap itu. Tapi pegawai kerajaan ni pun lepas dengar ceramah tu telefon kita. Dia pun tak percaya. Hadirin sekalian, tapi inilah cara mereka main sekarang ini. Dan manipulasi itu kita terima kasihlah kerana adanya teknologi moden, adanya internet sekarang dapatlah kita lawan sikit sebanyak. Kalaulah tak ada perkara ni berat kita. Kita tengoklah isu bersih 3 macam mana mereka main. Tapi hadirin sekalian, bila berlaku gelombang hijau di Alostar, dia jawab apa yang berlaku di bersih 3. Di Alostar tu peniaga-peniaga makanan cukup marah hadirin sekalian. Mereka akan buat demonstrasi tak lama lagi di depan pejabat Menteri Besar dan pejabat Datuk Mahfuz Umar. Mereka marah sebab barang makanan mereka habis awal. Sung Utara tu selalunya dia jual lepas ceramah tak habis lagi. Hari tu belum maghrib dah habis. Ali nasi lemak, dia di Jalan Pegawai, restoran Mamak tu. Selalu restoran dia tutup lebih kurang 4 pagi. Hari itu maghrib dah habis makanan. Pekerja dia nak suruh masak nasi lagi tak lakat dah. Dia kata ini sudah 12 periuk. Selalu 3 periuk lah. Jadi hadirin sekalian, mereka marahlah. Peniaga-peniaga ni nak buat demonstrasi di Alostar, nak minta kalau boleh PAS buat setiap minggu himpunan macam tu. Saya nak sebut di sini, nampak tak UMNO mendidik rakyat supaya orang jadi bodoh? Nampak ke tak? Takkanlah peniaga tak suka orang ramai datang. Mana ada peniaga dalam dunia ni dia tak suka orang ramai main. Malam ni meniaga ayak tebu laku lah. Hujan lebat, orang tak ada tempat ceramah, laku semua. Dia nak jual kat siapa daripada dia roam dalam longkang. Sebab itu dah mereka marah kehadiran orang ramai di Kuala Lumpur itu adalah manipulasi UMNO yang tak cerdik. Orang meniaga ni dia nak orang ramai datang. Kalau mereka nak buat tunjuk perasaan, buatlah di depan Balai Polis Bukit Aman. Kerana gas pemedih mata tu menyebabkan orang lari berselerak, tak ada nak minum. Betul ke tak? Kalau tak ada gas hari tu, berapa bulan April dulu, bayangkanlah. Ayak minum kotak 7-Eleven, Mamak, restoran cuci liau. Tanya RNR ni, anak pergi dah RNR balik, macam mana jualan mereka meningkat pada 27 dan 28 hari bulan. Peningkatan sampai setengah tempat, 3-4 kali ganda. RNR dekat dengan genting sampah, dekat dengan nak naik genting Highland tu. Allah, dia tak pernah tengok macam tu punya ramai dan jualan dia begitu meningkat. Artinya peniaga nak orang ramai datang. Tapi UMNO dia tak nak orang ramai datang bila dia meniaga. Inilah duk pergi golek pungkok depan rumah, ambega, hina kaum lain, hina agama lain. Bolehkah kita buat begitu? Adakah Islam ajak begitu? Bergolek pungkok. Saya kata cepat sampai golek pungkok kat kampung aku tengok. Tak ada nak terbit barangkali. Ini semua perbuatan-perbuatan yang kita nampak dari sekalian menunjukkan UMNO dalam keadaan betul-betul desperate. Hadirin yang hormati sekalian, kita kuatkan kerja kita, terutama anak-anak muda sekarang ni. Alhamdulillah, semangat mereka begitu tinggi di mana-mana saja. Dan kita akan lihat perubahan pada pilihan raya yang akan datang. Kalau berlaku penipuan besar-besaran, saya dah beritahu dah beberapa kali lah ucapan saya, rakyat keluar ke jalan raya di atas kehendak pemerintah. Betul ke tak? Kalau berlaku penipuan berleluasa, ada PAS tak ada PAS, ada DAP kata ada DAP, ada keadilan kata ada keadilan. Bila penipuan berleluasa, rakyat akan keluar ke jalan raya. Betul ke tak? Itu saja, bukanlah kita kata Dr. Mahathir kata nanti mereka ni nak keluar
Dan Tuan Mahathir pun kata dia bimbang lepas pilihan raya ni mereka akan tangkap dia. Artinya dia pun berasa lah tukar kerajaan tu. Kita takkan nak tangkap kalau tak ada kesalahan. Kalau ada salah tak kira lah. Kalau Tuan Mahathir kena tangkap, dia duduk lalu kat aku nak pergi melawat. Nak tengok dia duduk ke mana, dia duduk merengkok lalu kat. Kita duduk lama dah. Nak tengok dia duduk pula macam mana. Tapi kita satu perkara, jangan ada langsung unsur membalas dendam. Itulah hadirin sekalian. Begitulah juga bila mereka kata pengurusi bersih tak layak ambega, tak apalah. Tak layak Samad Said, tak apalah. Saya kata yang paling layak pengurusi majlis fatwa untuk menjadi pengurusi bersih akan datang. Sengok terus diam. Sebab patutnya amal ma'ruf nahi mungkar, Tok Alim ni lah kena jadi ketua. Betul ke tak? Ini dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Tapi hampa nak tengok gitu tak jadilah. Dia terus sekalian, kita yakinlah perubahan ini, dan kita harap Dun Sungai Aceh ni akan kita capai kemenangan dengan gemilang, insya-Allah. PAS dan Pakatan Rakyat akan menang semua Dun, dan sekaligus dengan Parlimen di Bawang Tebal ini pada pilihan akan datang untuk cukup bilang kita mengambil alih pentadbiran Putrajaya. Sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambunglah malam ni tempat ceramah. Di mana malam ni? Di Batu 13 Kuala Kuala.